Alhamdulillah. Kopso ya. Kaki saya sampai kurang sempurna lagi ya. Lama yang penonton dua lama. Jauh. Belah-belah yuk. Belah-belah. Alhamdulillah. Share ke orang share? Kita share. Astaghfirullahalazim. La ilaha huwal hayyul qayyum. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعزيم سلطانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Aku reda Allah itu Tuhan aku, Islam itu agama aku, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi dan juga rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepadaku. Alhamdulillah, biiznillah malam ini Allah izinkan lagi untuk kita sama-sama duduk di dalam majlis ilmu ini, yang mana ianya disebut sebagai suatu majlis yang sangat dicintai oleh Allah dan juga Rasul. Alhamdulillah Allah pilih kita. Juga syukur yang tidak terhingga kepada Allah kerana masih diberikan lagi nikmat yang besar kepada kita semua, iaitulah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tanpa iman, tanpa Islam ini kita lebih hina daripada kain ngesak kaki luar pun. Allahu akbar. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah di atas segala nikmat ini. Dan kita mohon kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah beri banyak pada kita ini, kita gunakan sebagai jambatan untuk kita menggapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal,
pengurusi dan juga ahli jawatan kuasa Masjid Padang Kubu, pada tuan-tuan guru, para muallim, para asatizah, para habaib. Seterusnya tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung kembali pengajian kitab kita yang tertangguh. Pada pertemuan yang lalu, kitab yang membicarakan perihal sahabat radhiyallahu anhu. Kita sudah masuk pada sahabat yang kelima, iaitulah sahabat yang bernama Umair ibn Wahab radhiyallahu anhu. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala Dr. Abdul Rahman Rafa'at Al-Bashar, sahabat yang kelima, Umair ibn Wahab radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang rata-rata tidak menjadi sahabat yang popular. Seorang sahabat yang tidak disebut-sebut pun oleh kita. Malahan kalau kita sebut kepada masyarakat umum, bila kita sebut Umair ibn Wahab, kenal ke? Tak kenal. Walhal Umair ibn Wahab ini di dalam lipatan sejarah, dia ni merupakan kibarus sahabah, sahabat besar, sahabat besar. Banyak jasa-jasa Umair ibn Wahab di dalam membantu usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan dakwah Nabi. Mari sama-sama kita telusuri kisah sahabat radhiyallahu anhu ini. Satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menyebut berkaitan dengan Umair, kata Umar, sekarang aku lebih mencintai Umair ibn Wahab daripada sebahagian daripada anak-anakku. Ini ucapan yang keluar daripada mulut Sayyidina Umar. Dia kata, hari ini aku lebih sayang akan Umair ini berbanding anak-anak aku. Allahu Akbar. Mesti ada sesuatu yang besar. Kita tengok apa yang disebut oleh musannif kita. Kata musannif, Umair ibn Wahab al-Jumahi kembali daripada perang Badar ke Mekah kerana menyelamatkan dirinya, sedangkan anaknya Wahab ditinggalkan menjadi tawanan kaum muslimin. Umair ibn Wahab ini merupakan orang yang terlibat di dalam peperangan Badar. Salah seorang pengikut kuat Abu Jahal terlibat sama di dalam peperangan Badar, dan dia ini, Umar ini, disebut sebagai orang yang tersangat dak berahi kepada Nabi. Pun begitu dia juga disebut sebagai seorang yang sangat membenci Islam. Umar ini, dia ada beberapa kategori manusia yang menjadi musuh Islam pada suatu ketika dahulu. Ada orang yang dia ikut-ikut saja. Orang tak berahi ke Nabi, orang tak berahi ke Islam, dia tak berahi juga. Ada satu golongan lagi, dia ini berlebih-lebih tak berahi kepada Islam. Antaranya Umair ibn Wahab. Sehingga kan riwayat menyebut Umair ini digelar oleh masyarakat Quraisy sendiri. Bukan orang Islam gelar. Masyarakat Quraisy gelar akan Umair ini syaitan Quraisy. Allahu Akbar. Kalau kita ni pakar gelaran setan ni jahat sungguh. Ada? Kalau orang kata kita ni jahat macam setan, tu kita kena sedar diri cepat-cepat. Kena tobat cepat-cepat. Sebab jahat mung tadi tu tahap paling tinggi sekali dah. Jahat macam setan. Umair ibn Wahab, orang panggil dia, orang gelar ke dia ni syaitan umat ini.
Orang panggil setan ke dia. Allahu Akbar. Kita jarang jumpalah orang gelak jahat macam setan. Dah. Orang-orang Melayu kita, orang Islam kita. Tak, ke ada sini jahat macam setan? Ada tau. Belah lalu jahat macam setan tu dah. Umayyah orang panggil dia. Orang gelar ke dia syaitan umat ini. Mau tidak pagi celak mata pagi tak ada kerjaan lain. Celak mata pagi dia akan fikir apa benda hari ni aku nak sakiti hati Nabi. Hari ni aku nak buat apa nak suruh Islam itu rasa goyah. Aku nak sakiti sahabat Nabi hak mana hari ni? Itu kerja dia. Celak mata pagi tu. Tak cara nak cari roti mana, nak minum teh mana, tak ada. Hak dia duk kira cara dia nak sakiti apa sahabat hari ni. Dia nak buat nyusah ke Nabi mendapa hari ni. Ada menasabah orang panggil dia setan. Dan dia ini terlibat dalam peperangan Badar, nak gambarkan juga betapa dak berakhirnya dia kepada Islam. Dia haru habis anak-anak dia. Dia ada 4 orang anak jatang. Dia ada 4 orang anak jatang. Ke-4 anak jatang ini dia jadikan, dia bawa belaka di dalam peperangan Badar. 5 beranak sekali dengan dia. Memang sungguh memang sungguh sangat. 3 daripada anak jatang dia yang bernama Jumah. Yang kedua namanya Harith. Yang ketiga namanya Atiq. 3 ni balik awal mati. Salah seorang daripada 3 tadi, daripada 4 tadi yang namanya Wahab. Nama Wahab ini ditawan, dipegang oleh tentera muslimin, dijadikan tawanan. Dia balik awal lari. Hero lari. Ada. Kata musannif, Umayyah sangat bimbang kalau kaum muslimin melakukan sesuatu kepada anaknya itu kerana menebus kesalahan ayah dia. Dia khawatir kaum muslimin akan mengenakan seksaan yang berat kepada anaknya sebagai balasan daripada kejahatannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pada sahabat baginda semasa di Mekah. Dia mari bimbang. Dia mari bimbang sebab dia dulu dia buat khianat kepada Nabi dan juga pada sahabat. Bila anak dia kena pegang di kaum muslimin ni, dia mari bimbang, takut kaum muslimin buat uduh juga ke anak dia. Ada orang jahat gitu lah. Orang biasa panjat rumah orang, biasa curi rumah orang, tuan-tuan, dia akan bimbang. Rumah dia orang naik curi juga. Ni. Tu hati-hati. Orang biasa muda-muda mula dia biasa lobby. Biasa bergocoh dengan orang, tumbuk orang tu, katok orang tu. Bila dia mari beromoh, dia mari takut. Nak pergi bandar seorang takut. Takut kena katok orang. Tu. Itu kena hati-hati kita. Kena hati-hati. Tak? Jangan dibawa sangat. Buat perkara yang tak molek ni jangan dibawa sangat. Suatu hari Umayyah pergi ke Masjidil Haram untuk mengerjakan tawaf di Kaabah dan meminta berkat daripada berhala-berhala yang ada di situ. Kebetulan pada waktu itu Safwan bin Umayyah sedang duduk di tepi hijir Ismail. Umair pun menemuinya dan berkata, "Selamat pagi wahai pemimpin Quraisy." Dia pergi di Masjidil Haram dekat Kaabah tu, tiba-tiba dia nampak Safwan. Safwan ni siapa? Safwan ni sepupu dia. Safwan bin Umayyah. Umayyah ini, ayah Safwan ini yang orang yang menyeksa Bilal. Tuan kepada Bilal bin Rabah. Umayyah ni. Umayyah ni dia ada satu perniagaan. Nega, wisewa ataupun jual barang-barang kelengkapan perang. Untung sama dia. Masyarakat Arab berakhir balah, sikit-sikit balah, sikit-sikit perang. Mana-mana pihak yang nak balah ni, mereka tak ada kelengkapan perang yang lengkap. Jadi dia akan sewa dengan Umayyah. Umayyah buat untung kiri kanan. Perniagaan dia. Bila Umayyah ni mati Umayyah dalam perang Badar. Mati dibunuh oleh Bilal bin Rabah. Dulu diseksa Bilal di Mekah. Dalam perang Badar, Bilal bunuh dia.
Ada Safwan ni anak kepada Umayyah. Bila Umayyah mati, perniagaan tadi diwarisi oleh Safwan ini. Umayyah juga pemimpin. Kepimpinan juga diwarisi oleh Safwan ini tadi. Safwan berkata, "Selamat pagi juga wahai Umayyah sepupuku. Silakan duduk. Marilah kita berbual seketika kerana waktu akan berlalu dengan perbualan." Ini perangai orang kafir perangai orang kafir, dan kebetulan pula pada waktu itu peperangan Badar baru selesai. Dia tak waktu siang ni berlalu dengan dirasakan panjang, jadi dia nak buang masa dengan duk borok-borok kosong-kosong. Jadi tak terasa sangat kalah pada peperangan Badar itu hari. Umair pun duduk di samping Safwan bin Umayyah. Kedua-duanya mula membicarakan perihal Badar dan kekalahan besar di dalam peperangan itu. Mereka berdua menghitung jumlah tentera Quraisy yang menjadi tawanan perang. Masing-masing duk berkira-kira tentang kalah mereka ni di dalam peperangan Badar. Asal duduk tadi tak bercakap bab perang, tak bercakap bab kalah perang. Tapi duduk ni jadi cakap ala ketu juga. Mereka berdua sangat terkejut dengan ramainya jumlah pimpinan mereka yang mati di dalam peperangan itu dan dikuburkan di dalam Al-Qalib. Al-Qalib ni berhampiran dengan Badar. Siapa-siapa pernah pergi nawak Badar? Itu pergi nawak tak Badar? Pergi tak Badar? Tak pergi? Di Badar, di Makburah Syuhada, lek sana di Makburah Syuhada, lepas tu dia ada jalan raya sikit, lek sana jalan bawah lembah tu, bawah curang tu, dia ada tempat yang disebut Al-Qalib. Tapi hamba tengok ramailah di antara mutawih yang pada hamba mungkin dia tersilap lah kot. Tapi benda tu benda yang tak patut buat silap. Ditunjuk Al-Qalib ini dekat dengan masjid yang Nabi jadikan sebagai kubu pertahanan Nabi. Kat Nabi berkemah tu. Dia kata di situlah Al-Qalib. Ramai orang yang berpandangan gitu. Bila lalu kawasan tu pakat pelekor anak batu, jadi bertimbung anak batu. Padahal itu bukan Al-Qalib. Mari duana tak tahu. Padahal Al-Qalib tu dekat bertentangan dengan kubur. Allahumma salli ala Muhammad, makburah syuhada. Ahli-ahli Badar yang dikuburkan tu. Situ sebenarnya, dalam cerong bawah tu. Dan pemimpin-pemimpin Quraisy ini dikuburkan di dalam telaga buta yang disebut sebagai Al-Qalib. Safwan bin Umayyah menghela nafas panjang dan berkata, "Demi Allah, hidup ini akan lebih buruk tanpa mereka." Sebab apa? Sebab pemimpin-pemimpin yang mati di dalam peperangan Badar ni, mereka ni sebenarnya orang yang hebat. Orang yang hebat. Tapi oleh kerana kesombongan terhadap agama Allah, kehebatan mereka itu mendapat kehinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umayyah juga berkata, "Demi Allah, memang benar katamu wahai Safwan sepupuku." Kemudian mereka diam sejenak. Kemudian dia bersuara lagi. Umayyah ini bersuara lagi. Dia kata, "Guana demi penguasa Kaabah, kalaulah bukan kerana hutang yang tidak boleh aku lunaskan, dan bukan kerana keluarga yang amat aku bimbang terbiar selepas kematianku, pasti aku akan pergi menemui Muhammad dan membunuhnya. Akan kuhalang urusan dan hentikan gangguannya." Dia buat cakap gitu. Dia kata, kalau dok kerana aku ni ada hutang banyak, kalau aku dok kerana aku dok fikir ke anak bini aku, le ni aku pergi bunuh Muhammad di Madinah tu. Cakap. Itu dalam perang Badar dia lari. Dalam perang Badar itu dia lari. Ini belakang Nabi dia kata, kalaulah bukan kerana aku ni ada hutang, kalau dok mikir ke anak bini aku pergi bunuh dah, aku tikang dah Muhammad di Madinah tu. Cakap biasa orang cakap buah tau. Dia. Umayyah ini pun
Bual juga. Apabila Safwan sepupu dia tadi, si orang kaya ni dengar, dia kata kepada Umair, dia kata, banyak ke hutangmu tu? Safwan tanya, banyak ke hutangmu tu? Dia kata banyak. Banyak sehingga kan aku boleh sebut di sini, dia kata tidak mampu lagi untuk aku membayarnya. Sekali pun aku bayar sikit-sikit tak mampu dah nak lunaskan. Sebab dia bukan orang ada sel sangat. Orang miskin, basak terer je. Nah. Lalu Safwan kata, wahai sepupuku Umair, apa kata hari ini kita buat perhitungan. Segala hutang piutangmu yang banyak tu meletak atas bahu aku ni. Meletak atas bahu aku dan kemudiannya anak bini mu, hak mu duk bimbang takut tak boleh nak makan apa semua tu, biar aku. Mu serah aku sepupu mu. Hutangmu yang banyak mana mu, kira selesai, aku tolong bayar belaka. Makan minum anak bini mu aku jaga. Janji mu segera bersiap pergi ke Madinah, mu pergi bunuh Muhammad. Mu pelepah Muhammad tu. Ajak aku ni dalam hati ni, aku nak juga Muhammad tu mati, kata Safwan. Sebab dia juga, tentera dia juga telah membunuh ayah aku, Umayyah, katanya Safwan. Umayyah bila dengar gitu, nak sangat dia. Lalu tak cakap banyak dia pun. Sebelum dia berpisah dengan Safwan, dia kata, wahai Safwan, pastikan apa yang kita perbincangkan ini tidak ada sesiapa pun yang tahu. Jangan ada siapa-siapa pun tahu. Mu jangan royak, mu dengar-dengar Muhammad mati, cukup. Mu jangan duk royak aku tahu siapa pembunuh dan sebagainya. Senyap, jangan royak apa-apa. Jadi Safwan pun bila dengar gitu, Safwan kata tak ada masalah. Okey. Dan kebetulan takdir Allah juga pada waktu itu, kerajaan Madinah yang dipimpin oleh Nabi telah keluarkan memo. Iaitulah barang siapa yang mempunyai saudara mara, ayah, abang, adik yang menjadi tawanan perang dalam Badar ini, boleh mari tebuh. Boleh mari tebuh. Cerita ni panjang lah. Cerita nak suruh, nak memutuskan boleh tebuh kalau boleh tebuh, cerita ni panjang. Ada. Dia bermula dengan lagu mana? Abu Bakar kata, mula-mula Nabi tanya, lagu mana tentera yang kita tawang ni? Abu Bakar kata, nak molek lah. Nak molek, kita lepas je lah. Sebab anak beranak kita saja juga ni, kata Abu Bakar. Kalau nak rasa molek sikit lagi, lepas dan kita ambil duit denda bayaran, kata Abu Bakar. Kemudian Nabi tanya, mu ngomong lagu mana? Kamu pula macam mana wahai Umar? Umar kata, kalau hamba dakkan, hamba dak lepas. Bayar setara mana pun hamba dak lepas. Rasulullah tanya, buat apa? Mau kita dak lepas wahai Rasulullah? Dema ni hak mari sini ni, siapa dia ke Madinah ini, mereka ini mari jauh-jauh ni kerana ingin memerangi Allah dan juga Rasul. Kalau hamba memang dak lepas, dah kalau dak lepas nak kerana, kalau hamba kerak kepala belaka, katanya normal orang bekeng. Tahu? Lalu pertimbangan Nabi buat, Nabi kata, kita pakai cadangan Sayyidina Abu Bakar, kita lepaskan mereka dengan syarat mereka kena bayar tebusan ni. Sebab itulah Umair ini dia ada keberanian untuk dia pergi ke Madinah. Sebab anak dia kena tawan. Jadi orang takkan takwil dia masuk ke Madinah. Sebab dengan alasan dia nak pergi tebuh anak dia. Balik dia rumah tadi, bersiap-siap gitu gini apa semua. Dalam riwayat kata, dia ambil pedang yang dia guna semasa dalam peperangan Badar. Dia ambil, dia tilik, dia tahuk mula. Dia kata ni suwi, pedang ni suwi. Sebab kalah dia baru ni sebab pedang ni. Ada. Kemudian dia ambil pedang yang lain, dan dalam riwayat lain sebut, dia sempat lesek racung pada kedua-dua mata pedang tu. Kiri kanan atas bawah, dia tak racung. Nak royak dalam perut dia ni, hodohnya. Nak bunuh Nabi,
dalam biar Nabi seksa gitu. Ini Umair ibn Wahab. Dan dalam gaduh lorak ni tadi, dalam gaduh lorak Umair ini, dia pun memacu laju kudanya menuju ke Madinah. Dengan keadaannya, perihalnya, dia menyilang di lehernya pedang itu tadi. Prinsip orang Arab, kalau pedang letak di tekak ni maknanya nak korang lah, nak pergi bergoma lah. Kalau pedang duduk di sisi, di samping, macam kita masuk hutang tak golok pinggang, itu maksudnya guna untuk pertahanan diri. Kalau ada musuh, kalau ada ular, ada apa ni, kayu-kayu juta ke, kita nak buang benda tu, sekadar tu. Tak, tapi kalau pedang duduk di tekak, bahasa perangnya memang nak pergi bergoma dengan orang. Gaduh lah orang Umair tadi, dia silang pedang di lehernya. Kemudian berjalanlah Umair ini dengan lajunya, dia pacu kuda dia laju-laju. Pendek cerita, sampailah dia ke Madinah Al-Munawwarah. Tepat mula-mula sekali dia tuju adalah Masjid Nabawi. Pada ketika itu, Saidina Umar dengan sahabat tengah duduk-duduk di perkarangan Masjid Nabawi. Dan mereka ini duduk-duduk sambil berbual, dalam riwayat sebut. Berbual tentang dia, juga berbual tentang kemenangan mereka di dalam peperangan Badar. Masing-masing memuji Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah itu maha hebat. Allah beri kepada kita kemenangan walaupun jumlah kita ni sangat sedikit kalau nak dibandingkan dengan puak-puak musuh. Kelengkapan kita setara mananya, musuh setara mana, tapi Allah beri kemenangan kepada kita. Mereka ni duk berbual tentang perihal peperangan Badar. Tengah-tengah duduk ini tadi, tengah-tengah duduk tanpa sengaja Umar menoleh ke arah Umair. Dia melihat Umair ibn Wahab turun daripada kuda dan berjalan dengan laju dan menuju ke dalam Masjid Nabawi dengan keadaan pedang tergantung di leher. Saidina Umar bingkas bangun sambil berkata dengan suara yang tegas, "Itu musuh Allah, Umair ibn Wahab. Aku yakin dia datang dengan maksud buruk. Dia telah mempengaruhi kaum musyrikin di Mekah. Dia juga adalah pengintip mereka untuk mengintip kita sebelum perang Badar." Saidina Umar ni rupa-rupanya waktu sama-sama duduk dalam zaman jahiliah dulu, dia ni baik dengan Umair. Saidina Umar, dia kena A sampai Z, Umair ibn Wahab ini. Dan dia tahu Umair ini merupakan orang yang menjadi harapan kepada pimpinan Mekah, Abu Jahal, untuk mengintip kekuatan tentera muslimin. Dia tahu sebab peperangan yang berlaku sebelum ni, masa zaman jahiliah, Abu Jahal ataupun kerajaan Mekah akan gaji, upah kepada Umair untuk ngintip musuh, nak tahu kekuatan musuh. Dalam riwayat, sebelum berlakunya peperangan Badar, Umair juga diberi upah oleh kerajaan Mekah supaya pergi intip kerajaan tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana dia boleh, kepakaran Umair ni, dia akan keliling semua sekali kawasan tentera muslimin, kemudian dia naik atas tempat yang tinggi, dia ada buat kira-kira agak-agak berapa ramai musuh. Dalam riwayat menyebut Umair meneka, Umair membuat anggaran. Dia buat report kepada kerajaan Mekah, dia kata tentera Muhammad seramai 300 orang. Bisa tuan-tuan. Tentera Badar semua sekali 313. Tapi dia teka 300 orang. Bisa, memang bisa. Tak ada pakai drone, tak ada. Satelit tak ada. Tapi bisa Allah beri kelebihan kepada Umair ni. Peperangan lain sebelum ni memang dia lah
Orang yang yang diberikan tugas sebagai pengintip. Umar ni bila tengok Umair masuk, dia kata, itu musuh Allah, dia ni pengintip. Dialah yang mengintip kita. Sebelum peperangan Badar, diriwayat kepada sahabat-sahabat. Umar berkata kepada sahabat yang lain, pergilah kalian menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lindungilah baginda, dan waspada jangan sampai disakiti oleh makhluk jahat dan juga licik ini. Allahu akbar. Dia punya nak marah pada Umair tadi. Dan kemudiannya Umar pula bergegas menemui Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, di luar sana musuh Allah Umair ibn Wahab datang dengan membawa pedang. Aku yakin dan pasti dia datang dengan maksud buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata ajak dia masuk. Ini Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tak cerita pun semua orang tahu. Akhlak Nabi sangatlah terpuji. Bila Umar mari dengan muka ni cerita kepada Nabi, wahai Rasulullah, Umar mari. Aku yakin dia mari nak menyakiti kita. Niat dia jahat. Nabi balas dengan selamba. Ajak dia masuk, Nabi kata. Allahu akbar. Kalau kita cakap wah kalu ni, kalau kita royak kan ke Sayyidina Umar? Sesah. Mungkin sesah dia, wahai Umar. Kalau kita. Tak. Tapi Nabi kata, ajak dia masuk. Apabila lalu Sayyidina Umar nak ataupun tidak, dia terpaksa ikut apa benda yang Nabi suruh tadi. Kemudian dia pergi menemui musuh Allah itu, yakni Umar. Dia pergi, dalam riwayat kata dia pegang dabah baju, cekek dabah baju, lepas tu dia ambil tali pedang yang terletak di tekak ni tadi, dia lilik. Sambil dia mengheret Umar. Dia mengheret Umar masuk ke dalam masjid menemui, dibawa bertemu dengan Nabi. Umar ni orang kaka kasar. Umar ni orang tubuh besar. Dalam riwayat kata tubuh dia lebih kurang dengan tubuh Sayyidina Hamzah. Orang kaka kasar. Orang lain nak naik kuda lopak, dia pakai jakoh gitu je. Orang tubuh besar. Sayyidina Umar. Barang dia terik Umar tadi ni. Dia terik Umar masuk, jumpa dengan Nabi dalam Masjidin Nabawi. Apabila Rasulullah melihat Umair ibn Wahab yang terikat lehernya itu, baginda kata, wahai Umar, lepaskan dia. Apa muak gini, lepas ke dia, wahai Umar. Nabi suruh lepas tak sekarang. Tak. Umar pun dalam keadaan terpaksa melepaskan ikatannya. Kemudian Nabi SAW kata, wahai Umar, berundurlah daripada sini. Berundur. Mungkin duduk jauh dulu, wahai Umar. Sebab apa Nabi suruh gitu? Nabi kenal sahabat dia. Bahawasanya Umar ini seorang yang panah. Mau tidak panah, tuan-tuan. Orang inilah orang yang buat susah ke Nabi. Orang ini jugalah yang hamba Nabi daripada Mekah. Yang menghalang usaha dakwah yang dibuat oleh Nabi. Dia ni mau Umar tak marah. Kalau kita marah, walaupun kita ni bukan bakal orang bekeng, kita akan marah. Ada. Jadi benda ni munasabah Umar buat. Jadi Nabi kenal Umar ni seorang yang garang. Dalam keadaan tu pula Umar nak marah, Nabi suruh Umar berundur. Takut berlaku benda yang tak molek. Bagi Umar pula, dia bimbang. Kalau Umar ini buat sesuatu yang tidak molek, mungkin dia nak cederakan Nabi dan sebagainya. Umar sifatnya protektif. Seorang yang bersifat protektif. Dia akan melindungi juga lagu-lagu mana. Lagu-lagu mana pun dia akan lindungi juga Nabi SAW. Kemudian bila Umar berundur, Nabi kata kepada Umair, wahai Umair, mari dekat, katanya Nabi. Umair mendekati baginda dan berkata, anim sabahan. Anim sabahan ni ucapan biasa yang diucapkan oleh
masyarakat Arab jahiliah. Waktu sebelum Islam datang, dia jumpa sama-sama dia akan sebut anim sabahan. Budak-budak kita ni jumpa sama-sama dia wazab. Budak-budak ni. Orang jahiliah dulu, dia jumpa sama-sama dia kata anim sabahan. Bila Islam datang, Islam sebut apa? Assalamualaikum. Macam mana boleh ada perkataan Assalamualaikum ni? Dalam riwayat kata, Nabi ambil ucapan ini sempena dengan ucapan yang ada di dalam syurga. Kita ni tuan-tuan, orang jumpa orang berahi wisalang. Jumpa orang tu di wisalang, jumpa orang ni di wisalang. Orang ni orang jenis berahi bercakap ataupun mengungkapkan perkataan dalam syurga. Ini orang tak tahu lah. Tapi malam ni alhamdulillah hak mari ni tahu. Rupa-rupanya tuan-tuan, banyak kali dah sebut ucapan ahli syurga sebenarnya. Alhamdulillah. Pulak tu boleh pahala. Mendoakan kebaikan kepada orang lain, satu kebajikan, satu hasanah kita dapat. Nabi sebut kepada Anas ibnu Malik, sekiranya kamu mendatangi keluarga kamu, bahasa kita kalau mu balik rumah, balik rumah keluargamu, ucapkan salam. Nabi kata, sesungguhnya salam yang kamu ucapkan itu boleh mendatangkan keberkatan kepada kamu. Nabi kata, mu wisalang ke orang, keberkatan tu boleh ke mu dan juga orang hak mu ucap dalam rumah tu. Itu salam. Dan bagi orang yang tepat rumah ke kedai ke pejabat ke hak ada gangguan, hak nampak kelibat-kelibat. Tak, kalau orang masuk kedai dia, masuk kejap tubik lalu. Jenis orang masuk dalam kedai, orang lalu depan kedai dak rapak, kena sihir, kena apa semua. Tak susah pun. Kita ketua kedai ni, masuk kedai wisalang. Hamba sahabat-sahabat buka kedai, kita cerita. Dia ada endah je. Dia tak tahu. Sedangkan Nabi sebut benda ni. Nabi kata, barang siapa yang mengucapkan salam kepada kediaman, rumah, kedai dan sebagainya dengan ucapan Assalamualaikum, jin gangguan ada dalam rumah tu dia akan lari. Tak percaya Nabi royak. Tak arah. Orang tanya kita, Ustaz, amalan dia kalau rumah hamba ni nampak sama benda-benda gini. Kedai hamba Ustaz, orang kadang-kadang tak nampak Ustaz. Memasuk kedai hamba wisalang, dibuat kerah gitu je. Gamaknya nak amalan hak panjang-panjang. Kalau kita amalan panjang-panjang, dia pula tak reti nak ngapa. Tak? Ni, salang bukan dia anggap apa, salang je. Allahu Akbar. Bila Islam datang, Nabi ajar supaya memberikan salam di antara satu sama lain. Dan ucapan salam tu bukan sekadar doa kepada orang-orang yang kita jumpa. Doakan kebaikan, dia juga mendatangkan kebaikan kepada kita. Allahu Akbar. Kemudian Nabi sebut, lepas dia sebut anim sabahan, Nabi kata, Allah telah memuliakan kami. Allah telah memuliakan kami, wahai Umair, dengan ucapan Assalamualaikum. Senyap Umair. Senyap Umair. Kemudiannya Umair berkata, demi Allah, ini perangai orang kafir, demi Allah, ucapan selamat engkau itu baru lagi ada. Anim sabahan dulu lagi dah ada. Dia nak menang semacam. Ini perangai orang kafir. Allahu Akbar. Saya kira kita dah habis juga malam ni. Kita kena sambung di pertemuan yang akan datang lah. InsyaAllah. Kalau ada izin Allah, kita jumpa semula di pertemuan yang akan datang. Kita berhenti sini. Apa yang kita dapat ambil daripada kisah yang kita baca pada malam ini? Antaranya ialah akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Akhlak-akhlak ni suatu perkara yang kita orang sejid surah kena pakai. Kena. Kok mana pun suka ke tak suka, orang sejid surah kena pakai. Kena pakai akhlak ni. Masuk kedai, masuk pejabat, ataupun pergi mana-mana jumpa orang rengangkan mulut. Buat sunnah yang diajarkan oleh Nabi ni. Paling komang wisalang. Dengan kebaikan akhlak yang kita buat itu,
lambat laun dia akan menambat hati orang yang mungkin sebelum ni agak tak berapa nak mari mana sejid surah. Bila kita tunjukkan akhlak ini, orang ni akan mula dekat dengan masjid surah kita. Sebab kita ni kalau kita tiap-tiap hari kita nak kuliah, nak cakap sama, kadang-kadang orang akan menjauh dengan kita. Gunakan kaedah-kaedah yang mudah ini, tunjukkan akhlak-akhlak yang mulia. InsyaAllah dia akan memberikan kepada kita ini, dia memberikan kepada orang yang mendengar itu rasa tertarik. Ada. Mula-mula kita lalu depan rumah orang, petang-petang nak mari sejid, tengok di tengah duk basuh motor, basuh kereta, Assalamualaikum. Ulang 3-4 kali, kita tambah pula dialog kita, Assalamualaikum. Gih. Nak garik dah. Oh, kita pergi. Esok lusa kita ulang pula benda tu. Assalamualaikum. Jom garik dah ni. Ada. Mulakan dengan wisalang dulu. Lepas tu tambah sikit insya-Allah. Ada. Sekali pun tuan-tuan, dengan dakwah kita buat tadi tu, ajakan yang kita buat tadi, seorang abuk tak mari, setidak-tidaknya pahala kita ada di sisi Allah. Dan kalau kita buat kerah je, lagi tak ada apa satu. Allahu Akbar. Jadi ambillah sesuatu sempena apa yang kita sama-sama kongsi pada malam ini. Moga-moga kita beroleh keberkatan dan manfaatnya bersama, insya-Allah. Jadi sekadar tu dulu untuk malam ni. Yang baik mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah terkasar bahasa adalah lemah, dan juga dhaif yang ada pada diri hamba. Meminta maaf banyak-banyak. Mari kita tutup majlis kita pada malam ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Alhamdulillah. Gila lagi. Boleh. Selasa depan, insya-Allah. Selasa depan. Insya-Allah. Selasa depan.